Aranu bukan tempat simpan emas, Aranu tempat untuk kita pajak emas kita ataupun kita nak dapatkan pinjaman bercagar emas. Jadi kena faham kat situ, Aranu bukan tempat simpan emas. Kalau tuan-puan nak simpan emas, tuan-puan ada sejarah yang mana rumah tuan-puan pernah pecah masuk, emas tuan-puan pernah hilang. Jadi tempat yang selamat untuk tuan-puan simpan harta tuan-puan adalah tuan-puan kena cari safe deposit box. Safe deposit box ni adalah tempat yang tuan-puan boleh sewa dan letak segala harta dokumen yang penting untuk tuan-puan simpan di sana. Dan tuan-puan bayar sewa per tahun. Macam Public Gold sendiri tuan-puan, kita ada public safe. Yang mana dekat tingkat 4 Menara Public Gold, semua orang boleh sewa dekat situ untuk simpan emas ataupun harta-harta yang lain. Ataupun dokumen-dokumen yang penting. Contohnya macam geran rumah, geran tanah, boleh. Okey? Jadi Public Gold sediakan fasiliti ni untuk kita, maka itulah tempat untuk kita simpan tuan-puan. Bukan kita pergi letak dekat Aranu. Sebab Aranu tuan-puan dia untuk pajak emas. Kalau tuan-puan sayang nak jual emas tuan-puan, tuan-puan boleh pergi Aranu. Tuan-puan boleh pajak emas tuan-puan kat sana untuk dapatkan duit. Dalam keadaan tuan-puan perlukan duit, tuan-puan tak nak jual emas ni. Rasa macam sayang nak jual emas. Nanti kalau dah jual nak beli balik dengan harga yang sama, tak dapat dah. Baik saya pajak je. Jadi tuan-puan pun pergilah Aranu. Dan Aranu biasanya dia akan bagi sekitar 70 ke 80% daripada nilai emas yang tuan-puan nak pajak. Dia takkan bagi penuh. So itulah jumlah pinjaman yang tuan-puan kena bayar berserta dengan berapa lama tuan-puan nak ambil balik. Setiap bulan dia ada cas Aranu lah. Jadi setengah orang berpendapat Aranu adalah tempat untuk simpan emas. Jadi itu salah lah tuan-puan. Fungsi Aranu untuk kita cagarkan emas.